Saya Gen Z. Jadi of course lah, cara mudah untuk saya tahu tempat mana yang paling bagus untuk simpanan adalah dengan tanya ChatGPT. Saya pun start buka ChatGPT dan mula tanya, "Hai ChatGPT, saya nak tahu di antara simpanan emas dan ASB ataupun tabung haji, mana yang paling berbaloi? Boleh bantu beri saya perbandingan 10 tahun ke belakang." Dan ini kata ChatGPT. Untuk purata pulangan tahunan, tabung haji beri 3.9%, ASB pula bagi 5.8% dan emas 9.6%. Next, saya tanya pula, kalau saya simpan RM10,000 10 tahun lepas, berapa yang saya dapat di antara ketiga-tiga platform ni? So, ChatGPT pun mula buat kiraan berdasarkan hasil kenaikan emas yang sebenar, hasil dividen yang sebenar dan hasil hibah yang sebenar. Kalau saya simpan RM10,000 pada 10 tahun yang lepas, pada tahun 2023, saya punya tabung haji telah menjadi RM13,785 dengan kadar keuntungan bersih RM3,785, dan kalau ASB saya telah menjadi RM16,546 dengan kadar keuntungan bersih RM6,546, dan untuk emas pula, emas saya telah bernilai RM23,106 dengan kadar keuntungan bersih RM13,106. Okeylah, tu kalau saya ada RM10,000 10 tahun lepas. Tapi kalau saya tak ada RM10,000, saya simpan sikit-sikit daripada 10 tahun lepas. Saya simpan 100 setiap bulan starting daripada 10 tahun lepas. Ini kata ChatGPT. Jadi hasil jumlah akhir untuk tabung haji, saya akan ada lebih kurang RM14,175 dengan keuntungan bersih RM2,175. Dan kalau saya simpan 100 setiap bulan ke dalam ASB, saya punya jumlah akhir pada tahun 2023 adalah RM15,660 dengan keuntungan bersih RM3,660. Dan untuk emas pula, saya punya jumlah akhir adalah bernilai RM19,578 dengan keuntungan bersih RM7,578. Secara kesimpulannya, ChatGPT kata tabung haji paling selamat dan sesuai untuk simpanan tujuan ibadah. ASB pula memberi keuntungan lebih stabil dan sesuai untuk pendapatan pasif, dan emas pula memberi pulangan yang paling tinggi dalam jangka masa yang panjang walaupun ada naik turun. Sekejap, jika anda ingin mula menyimpan emas di bawah bimbingan kami, yang pasti simpanan emas anda dilindungi atau syariah dan boleh bermula dengan modal yang sangat-sangat rendah. Boleh tekan button follow, like, komen dan save video ini. Kemudian boleh isi form di link di bio yang disediakan. Ingat, simpan emas tidak menjadikan kita kaya, tapi kekayaan boleh dipelihara dengan adanya simpanan emas.